Why? Hello, welcome back to our podcast, The Bro Code. With your host, I'm Hyrule. I'm Ritz. I'm Zulaz. Here we go. Bro code, the bro code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Bro code, the bro code. Riz, Zulaz, Harold, let's go. Bro code, the bro code. Talk about the world, everything we know. Everybody. Bro code, the bro code. This is the Hands up, place. Welcome to hands the up. show. Hello, everybody. Mati gitu Everybody. Yeah. Yeah. Rock your body, yeah. Yeah. Everybody. Ramai semua. Rock your body right. Gelis. The Yeah. Bro Code's back. Alright, ding ding. Lari je. Macam Aja dia bunyi ya. Hindustan je tadi. Oh, ada sikit Okay, selamat datang ke Uji Broker Podcast semua. Dan jangan lupa untuk like, subscribe and share kita punya post. Kita punya Spotify. post kat Spotify dan YouTube. Yeah. Dan insyaAllah nanti ada di Instagram, TikTok. TikTok. Facebook. Only You can Make my heart. Itulah. Facebook dia Facebook. Ada. Okay, jangan lupa. Yes, then ini episod ke berapa? Episod ke berapa lah? 26. 6 betul. Yes, episod ke 26. Betul kan? 26 betul lah. Betul. InsyaAllah kalau salah pun pandai-pandai lah. Tukar-tukar. Macam ni episod ke Yes. kita blip sikit. Okay. Dalam this episode, since Ramadan nak tiba. Ramadan Tiba. Ramadan Ramadan tiba. Ramadan. All the way. Dua je. Macam sikit. 25 All the way sampai habis. Ya, so kira Ramadan dah nak sampai. Tiba. Asyik berbual Ramadan tu nyanyi Oh Bila belum. bawa game? Bila Ramadan, Tiba. Yang satu siapa tu? Ramadan, Tiba. Sherry yang Ramadan salah nyanyi. Tiba. Dia salah nyanyi lagu ni. yalah yang TV Marhaban tu. dia. Marhaban tiba. Semangat, confident Oh, aku rasa aku tahu. Kawan dia dah ketawa saya. Ramadan. So kira Ramadan dah tiba, korang semua dah ready belum? Because this episode will be airing on kira about 2 days before Ramadan Estimate kan? Estimated. Jangan cakap kita mesti mempersiapkan dan mempertekankan kita punya ibadah during puasa ni semua. InsyaAllah. Tapi during Ramadan. Tapi Amin. episod ini bukan Amin. untuk not touching on the religious part. Kita touching on apa bezanya Ramadan dengan hari biasa lah. Untuk family-family. Ustaz. Dan ini semualah. Dan apa benda merepek yang korang pernah buat bulan puasa. Tak pernah. Tak Tak pernah. So far, Tapi Assalamualaikum. Mungkin kau seorang je lah. Tapi ni Ritz punya idea lah kalau nak tahu. Dia yang cakap. Assalamualaikum Okay, warahmatullahi Ritz, wabarakatuh. jadi boleh start. Apa benda yang Anak bulan. Oh, Ramadan. Ramadan. tu dah raya Oh, salah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu. Cakap betul. Okay, jadi Ramadan tiba kan. Oleh kerana Ramadan tiba, Ramadan korang ada just side track sikit. Aku ada member nama Ramadan, korang ada tak? Ada. Ada kan? Ada. Fitri, Syawal. Syawal, style dulu main nama unik kan. Aidil betul? Zulkaidah. Cuma hari je. So aku far tak ada. Zulkaidah belum ada nama kawan. Hari ada hari. Ha? Ada? Hari. Jumaat. Kalau kawan India ada Harith. Hari Hari ada. ada. Kira kalau dorang ni diri sama-sama. Kira dulu Selamat dah ada. Selamat ada. Masih selamat. 3 episod saya cakap selamat. Every episode dia keluar. Actually dia dengar kita tak tahu Kita pun tak tahu dia siapa sih. Selamat. Ya. Selamat dan sejahtera. Dengan Okay, kawan Ritz, carry on. aku kawan aku ni bapak masih ada juga. Selamat. Masih Sama. Ya. Masih Anak dia Mas. Ha? Jadi Ramadan tu tiba Dia masih betik hari ni, bodoh. Masih lagi daripada episod tu hari. Dia masih confused tau. Aku macam nak post ke tak ni? Jadi talking about Ramadan it brings memory time kita budak-budak, time young, when kita dengan parents kita buka together. It brings a lot of memory tu Ramadan ni, especially dengan lagu Lagu apa? Awi. kat radio tu yang lepas azan tu. Lagu apa? Cuba lagu sikit. Rabbi. Ya Karim lah. Oh ya Karim. Ada Ya Rabbi juga apa? Karim ya.
Kalau salah minta maaf Itu lagu je. Itu bukan. Lagu. Itu lagu. Ya, Itu lagu, song. Memang It's a lagu. song, tak That kisah time apa. pernah satu one year recently kan Diorang erase lagu tu lah. Diorang letak lagu lain kan. Tu orang complain. Tu orang startkan balik lagu tu. Aku perasan. Yes. Tu aku cakap asal macam lain bila buka puasa. Apa je tukar lagu. Dah tak best lah. Tu kira lagu ikonik sih. Kan to remind us of the olden days kita dengan parents kita. Tapi sampai sekarang lah budak-budak anak aku semua grow up with that song. sama lah. Diorang semua look tahu. forward tau. To that song. Jadi macam Bukan Abang kau look forward to that song ke kau look forward untuk buka? Kau apa buka? Aku dah dengar lagu tu aku buka standard daripada muda sampai sekarang kurma susu. Kruk kruk. Aku bukan cakap lah. Kau bukan cakap apa? Tak, okay, tapi lagu tu penting tau. Pasal kan, kau imagine kau main lagu tu sebelum azan buka. Sebelum azan maghrib lah. Azan maghrib lah. Kalau kau main tu lepas azan asar macam mana? Tak lah, bahasa okay. Kira kan kau main sebelum azan maghrib. Macam mana? Tak best lah. Bukan tak best. Confused. Kau, kalau orang dengar buka radio, kau imagine kau belum Dia kau kan tak dah tahu. Rabat radio mainkan buka dah buka. Dah buka. Dah kena program kan Pasal kita. lagu itu and apa macam example kau tahu kalau sebelum azan ada apa macam lagu yang orkestra as in normally so benda-benda ni semua penting tau. Pada aku kalau they change example lah, aku cakap example kalau dia main sebelum azan maghrib, orang buka radio dengan lagu tu je dah makan dulu. Kat luar tengah naik bas yes. ke apa cakap nak buka. Dia cakap dah buka lah dengan lagu tu je. Ya Karim, setakat lagu tu je boleh cause orang tu buka. Betul tak? Betul. So pada aku macam ini aku dah cakap com juga lah. Apa ni macam benda ni very penting. Kalau nak tak tukar semua kan, very important. In fact aku rasa kat Singapore ni kita dah get used to that thing sampai once you remove it is tak boleh lah. In fact recently, I mean not recently lah, few years back diorang pernah try tukar azan pun. Then because it's something that people used to it, and then when you things orang kaitkan dengan Ramadan itself. Yes. Dah macam jadi culture. Ya, Ramadan ni azan lain kan? Kata kan. So kalau kau tukar balik, kau tukar to something else, Cuba people kau might try. not accept lah. Cuba try bawa azan. Okay, dia lalunya azan dia start macam ni. Tak main. Ni benda tak boleh main. Kau aduh. Tapi aku kau tak tahu main. Aku seriously nak dengar korang azan lah, sebagai kawan. Aku kalau azan bayar. Kena main agama bayar. Dah lain level Tak, lah. pasal aku orang lalu invite aku pergi azan kat ni. Aku free sih. Kau free. Kau free? Bayar. Kau yang level lain lah. Aku yang level lain. Dia main level Level free. apa tu? Coca-Cola. Cola. Main-main lah korang. main lah. Arik siapa lagi cerita kau? So talking about Ramadan, it brings memory daripada aku punya childhood, and especially bila buka tu where kita dapat bonding tu, sit together, makan together, and after which kita tarawih together, and this kind of thing kita dapat the family bonding. Tak salat maghrib Apa? Tak salat maghrib lah. Lupa masalah sih. Aku nak cerita semua maghrib together, isyak together, tarawih. Jadi itu family bonding. Pasal the whole month tu, okay, like 90 or 85% of the time korang akan sit down dengan family together tau. Busy saya nanti aku masih kerja. Aku about 80. Dulu tak budak-budak. Oh dia budak. Aku about 87% lah. Tapi aku sekolah dulu. So sekolah je dah 50%. Dah. Sampai malam. Sampai malam sekolah tak boleh. Kita Tak lah, buat time kau kau primary sekolah school. apa? Kau primary school bukan Pasal dia, tertiary. pasal apa dia buka Zohor. Ah. Dia masih sekolah. Sebelum balik Yes. dia dah makan mi goreng kat Yes. primary school baru dia balik. Betul. Dia Aku buka makan Zohor dulu lagi. lunch. Terus cakap dengan mak tanya puasa. Tapi ada Buka sambal. kenyang. Ada sambal kat tepi. Pagi tu sahur bukan sarapan tau. Bukan ada sambal lah. So, tapi tengah hari balik ada sambal. Okay lah, kawan letak ah. Betul. Yes. Kawan paksa makan. Suak kan. Tak nak tapi dia paksa. Jadi kita Itulah. Kita paksa lah. Kita bukan sengaja apa. Tapi budak kecil dia tak boleh buat apa-apa. Diorang cakap kalau tak ambil, tak tolak tu rezeki kan. Betul. Itu kita Walaupun confuse kita dulu time tu budak-budak. zaman jahiliah lah. Kita belum tahu lagi. Budak-budak tak faham. Tak faham. Belum belajar, cikgu belum ajar. Tapi yalah memang banyak memories puasa. Actually kadang-kadang aku fikir time muda-muda kita dah start puasa time kecil-kecil dah puasa. Betul. I mean most of the people during my time even primary school semua dah puasa. And then we are trained from young lah. Betul. And
the good thing pada aku macam kawan-kawan aku banyak influence. Okay, there's always two gangs lah. Satu geng puasa, satu geng tak puasa lah. I mean Rich geng tak puasa. so kawan-kawan aku semua macam encourage aku puasa. Jadi macam yelah, ngajar dulu kita tak tahu. Jadi kita macam step puasa tu macam penat gila lah. Macam kelaparan kan. So macam apa ni, kita macam rasa macam tak lemah, macam lemah tu balik sekolah penat. Betul. Dia punya temptation tu minum air, buka Xbox tu. Kadang buka Xbox tu je dah rasa macam best. Habis nanti parents, kalau let's say low family ke apa, nanti mak kau macam kesian tau. Macam kesian lah ni, macam nanti okay lah puasa half day lah, dia kata kan. Betul. Masa kita half day kelakar kita mesti buat macam nak mati lah, macam nak pingsan kan muka. Bukan ke korang minum air time apa? Angkat wuduk? Astagfirullah. Dia dah datang, dia dah tadi menghilang. Pergi cari biskut, coklat, datang fitnah. Itulah. Mana ada? Kata orang habiskan kau coklat nampak. Itulah. Habis lah studio dia coklat. Teruk lah Ritz ni. Oh style Ada Oreo ada dalam paket tu. Dulu kecil-kecil tak ada Oreo. Yes. Jadi itulah salah satu Ramadannya ni. Dulu tak ada Oreo. Cuma tu je lah, dia punya memory is so fun tau bila you talk about tu lah korang makan dengar sih. Tapi korang kira dalam kita real lah kira kan. Live lah, ni betul live. Live eating ni apa? Ada orang tak Peraduan memakan tu. Apa ni yang Tapi aku suka mukbang. especially kalau bulan puasa ni, the beauty about bulan puasa ni, bubur masjid. Yes. Oh, itu best, favorite sih bubur masjid. Dulu aku ingat tau, kita macam collect bubur daripada masjid ni, masjid tu, masjid ni, masjid Betul, tu. betul. Macam because sedap lah. Macam dulu aku tahu dulu aku okay, bukan nak compare, tapi macam pada aku bila aku kecil-kecil, dia punya apa? bising lah. Dengar ke? Tak dengar lah. Kau dengar kat kau ni? Dengar lah. Oh, okay. Tak lah, kau dengar kat luar, bukan dalam. Dengar. Kuat sih. Apa ni? sorry, tangan jalan. So bubur kadang bubur dulu macam maybe pada aku macam masa dulu gotong royong lah. Dulu betul-betul orang macam masak kat masjid. And nowadays, for I know, ada masjid buat catering. Catering ya. So ada Catering. I mean not all tapi and sometimes pada aku bubur orang lain-lain lah. Dulu macam pada aku tak tahu lah. Dulu macam sedap gila lah. Orang masak on-site lah. On-site dan tak, pada aku macam bila orang kasih kita macam sedap gila, macam like very nice. Tak tahu But distilled I tried macam maybe ada quality wise lain kan. I mean certain mosque memang masih sedap. Aku tahu. I don't want to say pasal takut nanti orang pun datang pergi masjid tu je kan. But yalah, we mention dulu memang zaman kita pergi asar, pergi masjid untuk ambil bubur. Betul. Bubur dia rasa lain sikit. Dan aku notice kalau macam dia, kalau dia kuning-kuning lagi sedap. Betul. Dia macam Kalau pokat. dia lain Syuk. Cubit ke garuk? Kari Cubit ke garuk? Tarik. Tarik. Tak cubit, tak garuk. Tarik. Ni apa ni korang? Puasa Ramadan. Tapi itulah dia punya bubur. Dia ada memory about bubur, memory about time sekolah budak-budak. Mana yang nanti makan depan kau, mana yang kasih kau temptation lagi minum air. Aku ada kawan cakap, mak dia cakap tak payah puasa. Ada. Primary school lah. It's a common thing lah. It's a common thing. Jadi ada yang kita tak tahu tak. Actually time budak-budak kita tak tahu budak tu ada sakit ke tidak. Betul. Jadi kita kena assume kita macam tak puasa. Cuma dia tak tahu. Dia pun tak tahu yang dia sakit kadang. Only the parents know better lah. Tu yang aku belajar. Bila kita dah dewasa ni kita belajar. Mak Heru tolong bukakan kau. Tak ada bunyi plastik. Ada apa? tak, jadi tak ada banyak lagi bunyi plastik. Kira Dia dah depan ni opening dah dah besar. Izzulah tengah mengunyah Oreo tu. Sedap. Biasalah kelaparan pukul 3 pagi kan. Kepalaran. Wow, ya betul. Dah 3 Kepalaran betul. So tapi yalah, I mean kalau ingat kenangan dulu memang ada lah orang puasa, ada orang tak puasa. Aku pun menangis juga kadang macam apa benda jahat yang korang pernah buat bulan puasa? tak, selalu bulan puasa aku behave. Terus terang berbual pasal dulu Additional lah, nak dapat pahala additional lah. tak, aku more tu macam pasal busy lah aktiviti. Kira kan aku balik sekolah kadang ni. Primary school tau. Primary sekolah. Okay. Dapat rewards tak? Macam mak korang macam bilang, kalau korang dapat puasa 30 hari, mak kasih duit. Tu mesti ada lah. Mak kasih ada kan. Aku tak ingat primary school ke secondary lah. Maybe later primary lah maybe. Macam kalau puasa full dapat apa kan. Betul. Memang ada lah. Dapat apa? PS5? Aku dapat. Aku baru recent ya. kira sekarang baru mak kau kasih ni. Tak, sekarang baru dia start puasa full.
Oh. Kena faham. Nama dia tak pernah. Tu aku nak bilang kau lah. Faham. Oh, yeah. Jadi jangan salah faham semua. Mak aku baru bilang last week. Ah. Baru bilang aku last week. Dia cakap kalau kau puasa full, mak kasih PS bye. Daripada dulu dia nak try kasih PS1, PS2, PS3 tapi sampai tak pernah full pun. Tak pernah. Pasal kau tak ada PS kat rumah. Tak ada. Kau try lah. Nintendo Switch je, kita pasal sebagai kawan kita doakan Aku ada Nintendo Switch. Pasal Nintendo Switch half the time lah. half the time lah. 15 hari je. 15 hari. Ataupun kau sampai pukul 2 je. 1.5. 1.5. Depends. Kadang-kadang pukul 9 pagi dah lapar. Memang semua orang lapar pagi. Tapi ada orang bulan puasa tapi tu mungkin dia kerja. Tapi ada orang tak kerja. Orang ke kau? Dia tidur, lepas sahur tidur. Bangun pukul 6. Aku macam Macam kau je. macam nak komen, macam nak cakap kadang macam Ternyata message dia tak reply pukul 6 last year. wow. Ni macam tak adil kan. Kau bulan puasa patutnya Tak adil lah. tu kira tak puasa. Betul kerja malam Tidur. ke? Kalau kerja aku dah bilang, aku dah subtitle. Kalau kerja okey. Kita faham. Tapi logically kan, kalau dia tidur daripada subuh sampai petang pukul 6, aku tak boleh tidur more than certain hours tau. Firstly, kalau aku tidur more than certain hours, macam example like 8 hours, aku akan terbangun sendiri. Secondly, kalau aku tidur lama sangat, more than 8 hours, aku akan pening kepala. Itu normal. Sebab tu kau jangan tidur lambat sangat Zul. Jadi okey lagi sekarang timing. Tapi kadang dengan korang terlalu pendek sangat. Okay. Siapa terlalu pendek? Kau pendek. Hours. Tapi yalah, memang betul lah. Pasal firstly, I mean kita the puasa part memang penting. Tapi pun jangan lupa ada ibadah-ibadah hari-hari yang kita kena buat lah. Kita tak touch on lah, tapi dia important lah. Betul-betul. Jadi memanglah kadang-kadang it depend on whether you are try to get the full Ramadan punya achievement perks lah. Atau apa ni orang call it, macam manfaat ke apa kan, atau you just there because everybody is doing it. Ada juga ramai macam gitu. Orang yang knowledge lain-lain. Ada yang diorang belajar full pasal Ramadan, ada yang tak belajar pun, ada yang ikut orang. So kita tak boleh judge. Tak boleh. But I think kita boleh kutuk je. kita boleh educate lah. Kita boleh educate. Salah. Kita boleh educate orang. And bukan educate apa, maksudnya kan kadang sampai through di sana lah, macam podcast. Kalau kita kadang-kadang ada orang macam tak dengar syarahan kan, tak pergi masjid, tak dengar syarahan. Jadi they get this information through the podcast lah. Betul. Mungkin kita boleh invite ustaz ke apa. Boleh. Kita ada kawan kita ustaz. Ada. Dia volunteer boleh. Alhamdulillah. Tak payah tengok aku, tapi Alhamdulillah. Aku dah level. Level Walid. Tak Hairul. Yang tadi Hairul diam je. Dia tak adil puasa. Orang tak puasa sebab gitu. Dia tak tahu apa nak cakap. Dia tak faham. Tak ada experience. Tak ada experience. Kalau Tak faham. kadang ada orang macam Hairul kan, macam itu. Jadi macam dia tak tahu pasal Ramadan. Tak tahu. Ni tahun ni kita doakan lah untuk Airul. Aku tengok korang asal macam ada certain month korang tak makan Betul. Apa yang sekali kau tengah makan nasi ayam yang kau tanya kita asal tak makan? Tak, nasi itik. Tapi kita tak tegur kau lah. Pasal kau tak tahu. Kalau kita tegur, kau dah kena puasa dah. Mana aku tengok semua pakcik makcik semua tak Betul makan lah. tengok aku. Betul. Kau cakap aku. Tahun ni kalau kita nampak kau, kita pun tak tegur. Kita tendang kau, terajang kau dari belakang. Satu kali datang, Airul. Kepada pendengar ni semua Kita yang mata puasa ni. jangan percayalah aku puasa dia dulu. Nanti fitnah orang pukul aku saya tiba-tiba. Tapi serius lah kau puasa? Puasa Alhamdulillah. Alhamdulillah. Daripada kecil lah. Primary school pun puasa. Tapi aku suka Apa ni 2 hari? aku lebih banyak solat bila aku primary school dalam bulan puasa. Banyak orang gitu. Pasal aku komo-komo dapat rasa air. Hari biasa tak ada. Korang jangan tipu, tak pernah buat. Confirm pun sama. Tak. Aku kalau solat Okay guys, sampai di sini je episod kita. Tapi normal lah. As a kid, confirm korang mesti pernah ada experience where korang terminum air. Macam ada. Memang. Terminum. Tak ter pun ada juga. Betul. Tadi baru cakap tak. Time kat sekolah, recess, kawan tipu bawa. daya. Betul. Boleh lah. Okey lah. Dan diam je lah. Tak, aku aku teringat betul. Aku tak salah aku macam lower stack tak salah aku Dia ke depan sekolah tu, dia ada kedai kedai runcit. Kedai bulu runcit Dia satu. aku dengan kawan-kawan aku. Jadi kawan aku ni semua dia pergi beli air, dia naik lift. Saya habiskan lah sebelum lift buka. Sekolah kau ada lift dulu? Tak, kat luar. Kedai runcit kat luar. Blok. Okey. So diorang naik lift. Habis aku macam curious lah. Asal lah pergi kedai tu naik lift. Jadi aku tanya gini kan. Saya cakap actually diorang pergi beli air dan minum kat tangga.
So aku ikut orang satu hari tu. Kau pun join lah. Tapi aku rasa bersalah after that. Pasal macam aku tak bilang mak aku tipu kan. Tak tipu mak aku lah, kita puasa. Sekarang mak kau dah tahu lah lepas ni. Cik, tahu, aku balik start lemah kan. Start lemah, dia tahu lah. Memang, tapi baju ada Milo. Memang patut cik tak beli lagi. Aku beli air kotak Milo dulu time tu lah. Milo buat lagi haus. At least kau beli H2O ke apa, pergi sedap. Aku memang dorang kat sekolah dulu banyak aku Milo. Serius. Pasal aku Milo boy. Macam aku minum mascot pagi petang siang malam minum Milo je. Wild macam tu air manis. Sebab tu dah ada gout, cik. Dah tua. Kau jangan, penting dia kena su je. Aku cakap kau ada gout pasal kau makan benda-benda lain apa? Yalah. Aku tak cakap kau makan minum Milo dapat gout. Betul. Tak spesifik tak spesifik. Asal Milo ni. Korang tak kenapa? Milo ni manis tau. Very sweet drink that. Yalah, tapi cuma okay, talking about bulan puasa, untuk aku lah, the thing is bila buka tu banyak orang makan air manis balang overwhelming sangat untuk aku makan tu. Tu yang untuk aku dah macam. Korang perasan kalau bila lah. korang muda memang banyak benda korang boleh bedal, tapi bila dah makin umur meningkat korang makan sikit dah kenyang. Betul. Itu memang. Actually, kan? Okay, tapi kan aku rasa ada dua benda. Satu is nafsu bila kau pergi, let's say lah, kau pergi bazar ke atau kau tengah lapar, semua nak makan. Semua kau nak makan. So enak macam sekali. kira kan mesti ada macam main dish, ada side dish, ada dessert kan, semua. Betul. And usually kalau bulan puasa ni, aku perasan dulu, dulu time aku, kita selalu beramai-ramai. Meaning family ke, dengan kawan ke, dengan apa. So we tend to macam lagi murah hati, kita belikan untuk semua orang. Then that's why macam, kalau let's say lah kau ada family gathering, nanti kau beli barang, adik kau beli barang, kakak kau beli barang, mak kau beli barang, bapak kau beli barang. Jadi semua nak bawa barang pasal nak macam to feed others lah. Jadi end up makanan melambak gila. Betul. Something like that. It's very rare kau kalau macam pergi rumah mak kau kan, family kau, makanan macam betul-betul nasi Cun. atau cucun sui macam takkan ada, pasal diorang murah hati. Orang-orang dulu murah hati. Jadi macam that is one thing. Tapi what we can control also, kadang-kadang macam benda-benda macam manis, very sweet. Not that I say cannot, tapi macam control lah. Maksud dia kira kan tak boleh hari-hari. Betul. I know ada orang hari-hari minum manis kan. Just that kadang-kadang the mindset apa tau. Aku rasa orang mindset pagi tu nak kena minum air manis, jadi aku boleh tahan the whole day. Kadang-kadang orang minum macam betul-betul minum air manis sampai macam betul-betul nak takut the whole day lapar kan. But like you say lah, kadang-kadang ada benda makin kacau haus. Kalau kau minum air manis makin haus apa. Betul. Jadi ya, kalau boleh minum air putih, air zam-zam ke. Apa praktis korang yang different dulu bila korang tinggal dengan mak bapak korang dengan korang dah kahwin? Ada family sendiri. Ada difference in terms of makan lah. Dia kan kalau on a normal day, okay lah, I mean for the past sahur years, semua sahur very basic. Pasal isteri aku punya side, isteri aku dia dorang boleh makan macam biskut je. Biskut atau roti, simple, very simple. Kalau aku kat rumah mak aku makan macam proper nasi, meal. Nasi dengan proper lah for sahur. So there's something that's different. And then kalau sekarang, dulu like you mentioned, dulu kat rumah mak aku, kalau hari-hari tu kira kan hari-hari feast lah. Makan ada ikan, ada ayam, ada semua kan. Memang hari-hari lah masa mak aku masak. Mak aku memang tukang masak pun, jadi dia pandai masak. Tapi kalau dengan aku punya isteri, kita tahu nak kontrol. Jadi macam can be as simple as normally lah, nasi satu dengan ayam satu. And it could be very simple pasal it's not that kita wanting more health conscious, and then kita just eat whatever we can lah. So memang there's a difference lah. Bukan tapi mak aku pun tak membazir. Kadang-kadang dia macam tak ada bilin, besok pagi sahur makan benda tu juga. Habiskan. Riz kau pula apa? The difference. Yeah. Sama macam Zul juga. So eventually wife aku very health conscious. Jadi less rice, more meat. Kau dulu tak health conscious lah? Dulu aku tak. Dulu bedal je. Tapi at this era kita learn about health. Kita learn about the drinks that we cannot be drinking. Kita cut down a lot. Especially sahur tu tak mau heavy bila meal. Kau kecil macam mana? Kau kat rumah kau makan heavy meal ke apa? Okay, kan pasal memang nasi lah. macam Zul cakap, dengan aku wife pagi makan ni memang tak boleh makan. Aku not a morning breakfast person. Bila kau kecil sahur kau makan apa? Mak kau sediakan full meal ke? To be honest, kadang aku dulu makan kurma je, to the extent where aku tak boleh makan, tak boleh masuk. Okay. The appetite tak ada. Sekarang dah okay. Cuma aku pun tak boleh makan pagi, banyak memang pagi aku tak boleh appetite. Tapi aku boleh tahan lah. Kau pagi makan apa tadi? Kurma. Serius lah?
Serius, aku memang tak beli. Kurma tu dah mengenyangkan sih. Yelah 7 biji. 7 biji dia mengenyangkan betul. Dengan air putih. And aku tahu korang tahu aku punya style, aku akan buat macam mana air putih aku ni semua ni. So that's why it's important for us to understand about the even kita, to me lah, untuk aku nasihat kepada tu reminder not even nasihat, reminder. Kalau boleh kita control, pasal the number of cases of sakit so is very high because of our food intake. Our badan kita tak makan dah lama, berjam-jam, dia macam post detox kan. Kalau kau swap atau masukkan benda heavy, tu ya pancreas kita pun tak boleh tahan. Especially buka lah. Buka tu nafsu pasal yeah, I mean now you see how many bazaar kan ada kat ni, kat bazar raya, bazar Ramadan everywhere tau I saw Yishun, Gombak, Tampines, Kampung Glam, Geylang kan, and you can see even the heartlands banyak gila. I saw ada nampak kat Simei, East Point ada. So is banyak gila lah. So aku rasa temptation of you macam buying food extra like mention lebih kan, aku dah is very high. ada tempting aku bila pergi bazar tu, aku sampai tak tahu apa nak beli, sampai to the extent where apa ni macam dah macam seram tu nak beli. Tapi nampak pasal I think it's the age, because aku pun faham bila aku nampak macam aku pas sampai Balang kan, atau I mean not any shop particular, tapi Balang macam aku tengok air manis-manis tu macam mana orang boleh beli banyak kan? Balang kan. Ngaji aku kalau aku guilty pasal lalu aku ada kedai kat bazar hilang. So orang selalu belikan aku. Jadi kalau orang beli, masalah aku kalau orang belikan aku susah nak reject. Yalah, have to ambil. And then aku akan habiskan pasal macam lah orang dah belikan kan. Then jadi kalau kau nak elak, jadi kau seorang beli, kau bagi orang duit, belikan saya boleh. tu lain. Tu bukan duit aku juga, lain. Jadi tak jadi kau tahu bukan kau beli apa. Tak, tapi memang muka kesian orang boleh belikan free. Dia orang pun macam boleh nampak tengok muka ni macam tak boleh afford je Balang kan. Beli lah. Dia memang aku almost every day ada orang belikan. Belikan. Rezeki. Kadang orang kedai Balang tu kasi aku. Wow. Serius. Tapi memang dulu aku pernah ada, another thing about Ramadan is bazar. Favorite dulu time muda lah. Suka pergi bazar. Dulu pergi bazar dengan sekarang pergi bazar lain. Dulu bazar dekat situ-situ je Geylang, Serai. Tak ada tempat lain. Jadi fun tu, ramai. And lagu raya, lagu. Betul. Sekarang lagu apa aku tak tahu lah. Aku pun tak nak komen. Dulu lagu is kira memang lagu lah. Mood dengan mood penting Betul. Dia punya mood, kau can feel the suasana bazar dia. And dia punya barang-barang dia jual pun memang kena dengan Hari Raya Peti. Yes. And jadi bulan puasa je pun ada bazar. And bila aku ada bazar ni, dulu aku tak budak-budak apa, abang aku dia buka bazar jual baju racing. So jual baju racing, and nanti dorang kat sana akan kasih kau burger, kasih kau dinding, exchange macam kau buat kawan lah. Jadi memang culture orang kita suka memberi. Yes, betul. Tu yang best dia about this. Jadi aku banyak kasih orang buat. Kadang ada orang susah datang, nanti isteri aku kasih lah, bukan aku lah. Betul. Kita kena giving is the more you give, the more you get. During Ramadan, so macam yelah kita faham orang tu susah. Kadang dia beli untuk anak dia, tapi dia tak beli untuk diri dia. Betul. Kita kenapa tak beli ni? Tak apalah tu gaji tu kan. Dan kita kasih je. You know, that thing pada aku macam yalah, because it's Ramadan. Aku tak tahu, maybe Ramadan ni special gila. Macam betul. Orang are more willing to just give and give ya. Tu the beauty about Ramadan. Tapi aku perasan sebelum Ramadan kan, ada orang dari tadi senyap je. Dia tak puasa? Oh yes. Kena faham, nak try. Dia tak dapat feel. Dia nak buat 4 episod tapi korang tengah berbual, tak kau nak masuk campur, nanti dah busy. Tak berbual pasal kau? Tak lah, aku bilang aja. Tak berbual pasal dia apa? Tak, kau terasa? Terasa? Oh. Aku tengok je bila aku nak masuk. Kau berbual. Carry on. Nanti kalau masuk dah busy. Kita kasi masuk. Tak apa lah, dah habis episod pun. Tapi itulah, kita kalau benda ni, topik ni panjang betul. Tak habis. Banyak fun lah. Tapi it's a fun. Apa nanti kita mungkin ada Ramadan edition. Tengok guys, orang berbual, aku tak ada chance nak berbual. Jangan salahkan aku, okay? Tak salahkan kau. Kau terasa? Tak, listener kesiankan aku. Aku cakap kat Bazar Geylang tu ada Zul orang berbual lalu tak berbual. Kesian saya orang bully aku. Kesian. Nanti listener cakap. Jadi aku cakap, guys, maafkan dorang. Tak apa, aku dah maafkan dorang. Okay, terima kasih Belum puasa dah minta maaf. Tunggu lah bulan puasa. Tak payahlah. Tunggu raya salah. Kali ajal kau tak sampai. Betul. Kenapa orang minta maaf during Hari Raya? Ada berukut. Ada lah, kita cek orang lain ni. Orang minta maaf during Hari Raya je. Actually boleh minta maaf anytime. Boleh. Tapi dia joke kan, orang selalu cakap tunggu Hari Raya baru minta maaf. Yeah. Tak boleh lah itu. Tak boleh joke guys. Kalau orang percaya jadi culture,
Raya je boleh minta maaf. Tak boleh. Jangan Jadi macam gitu, satu guys. tradition 30 years later. CNO boleh minta maaf. Dia nak minta maaf tapi tunggu hari raya, tunggu tahan Tak sampai nak sampai. minta maaf. Tak sampai. Dah susah. Dah masalah. Jadi jangan macam gini guys. Kalau ada salah, minta maaf aja, tak apa. Nah, kita Lower kalau- your ego, minta maaf. Kita kalau ada Orang nak salah, minta maaf salah kat dan aku silap, sekarang. kita kalau ada salah silap pun minta maaf pendengar kita atau kawan-kawan kita di luar sana. Betul. Maaf Zahid dan Martin. Dah hari raya episod dah. Maaf Zahid Martin tak sebenarnya hari raya. Betul. Cakap je. Dia cakap je. Minal Aidil wa Faizin. Tu dah confirm dah. confirm. Tapi itulah, the Ramadan topik ni memang very interesting topik, which aku rasa pendengar-pendengar kita mesti ada yang tengah bercerita sambil mendengar kita bertopik, diorang tengah bercerita dengan kawan-kawan dia. Korang teringat tak zaman Ramadan, zaman bazar, lagi-lagi lagu-lagu Gurauan Bekasi, lagu Acid Spin, just happen to be a trending Apa tu? lagu Melayu. Melayu. Ah. Yes. And aku rasa korang pun tengah bercerita, korang pun tengah happy dengan apa yang kita tengah Betul. cerita ni. Dia dengan mood atmosphere the best. Best gila. I think that's the one that's lacking, the atmosphere tu lacking. The challenge now because of the bazaar, that has too many bazaar, that's why people tend to become Saturated creative until the mood is different. Yes. So that's why aku, kalau misal kata diorang boleh kasi aku option to do at Geylang, baru best baru rasa Geylang tu macam, kalau Chinatown kau pernah nampak, Ya. it's Chinatown tau, diorang close the street ni semua ni. Masa kadang-kadang kau tengok ada bazar Geylang, half of it claw machine. Betul. Betul. Dulu mana ada claw machine ni semua. Itulah. That's why. So pendengar-pendengar kita, sila komen korang punya experience time Ramadan. Komen. Ada benda yang korang rasa yang kita tak cerita, korang ceritalah dalam tu komen tu. Okay. Kita really love you guys kerana apa, you are still here with us, with all the newcomers, and korang sharekan kita punya video semua ni. Thank you so much guys. Thank you. Terima kasih. We love you so much, and we have come to our end of our episode. Masih ya, siap. Dan bye-bye semua. Bye. Selamat malam. Malam. Broke code, the broke code. Yeah, we chill, laugh, and share our load. Broke code, the broke code. Riz, Zulaz, Harold, Let's go. broke code, the broke code. Talk about the world, everything we know. What's on? Broke code, the broke code. This is the place. Welcome to the show. Malam.